Assalamualaikum dan hai semua. Anda sedang mendengar podcast Bintang Bipis. Saya, Aimi Hazira, akan menemani anda dalam satu lagi episod inspirasi daripada murid hebat sekolah kita. Hari ini, kita bertuah kerana bersama seorang murid yang bukan sahaja aktif dalam bidang hafazan, tetapi juga dalam pelbagai pertandingan dan kegiatan sekolah. Jom kita sambut Amrina. Apa khabar Amrina? Assalamualaikum dan hai semua. Saya Wana Amrina Rosyada. Alhamdulillah, saya sihat dan gembira untuk berkongsi tentang pengalaman saya pada hari ini. Wah, seronoknya Amrina. Amrina memang terkenal dengan pelbagai kejayaan. Boleh Amrina ceritakan sedikit tentang pencapaian Amrina sepanjang tahun ini? Baiklah, antara kejayaan saya ialah mendapat johan pertandingan hafazan MQSS Sekolah Rendah Daerah Bentong dan mendapat tempat kelima peringkat negeri. Saya juga johan pertandingan bicara buku nilam peringkat daerah serta menyertai sajak sempena bulan kemerdekaan dan pertandingan poetry bahasa Inggeris di mana saya mendapat tempat ketiga. Selain itu, saya juga turut menyertai pertandingan bridge building competition dan aktif dalam sukan seperti bola baling. Saya johan MSSD tau. Saya juga bermain bola jaring, mendapat tempat keempat MSSD. Saya juga pernah menyertai pertandingan tunjuk cara menyiang ikan sempena Hari Puteri PPIM 2023 dan mendapat tempat ketiga. Wah, padat betul aktiviti Amrina. Tapi, bukan itu sahaja kan? Saya dengar Amrina juga aktif dalam bidang unit uniform dan seni persembahan. Betul tu Aimi. Saya juga pernah menyertai Karnival Puteri Mahabah dan mendapat naik johan. Saya juga johan kawat kaki Puteri Islam dan johan nasyid Ma'al Hijrah peringkat sekolah. Dalam bidang sukan, saya johan acara lari 4x100 meter dan johan tarik tali peringkat sekolah. Saya juga suka bersyair. Dapat naik johan syair irama hiasan dan syair sifir. Saya juga pernah menyertai Majlis Khatam Al-Quran Tahlil Diraja Puteri Islam peringkat kebangsaan dan kejohanan sukan orienteering peringkat daerah. Masya Allah, hebat sungguh Amrina. Banyak betul bidang yang Amrina ceburi. Macam mana Amrina boleh urus masa antara belajar, hafazan dan semua aktiviti ni? Sebenarnya, saya cuba seimbangkan masa. Bila belajar, saya fokus betul-betul. Bila sertai pertandingan atau aktiviti, saya bagi komitmen penuh. Saya juga dapat banyak sokongan daripada cikgu-cikgu dan ibu bapa. Bagus sangat tu Amrina. Akhir sekali, apa pesanan Amrina kepada kawan-kawan yang sedang berusaha mencapai kejayaan mereka? Saya nak berpesan supaya kita semua jangan mudah putus asa. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Yakin pada diri, berdoa dan sentiasa berusaha. Jangan takut cuba benda baru kerana dari situlah kita dapat belajar banyak perkara. Terima kasih Amrina. Betul tu. Kejayaan datang bila kita berusaha dan percaya pada diri sendiri. Semoga Amrina terus berjaya dan menjadi contoh kepada murid yang lain. Sekian sahaja podcast Bintang Bipis kali ini. Jumpa lagi anda dalam episod seterusnya bersama tokoh-tokoh kecil hebat daripada sekolah kita. Assalamualaikum. Bye.